Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Moga semua dalam keadaan yang baik-baik. Menanti hari-hari kita mendapat kabar gembira bahawa Allah SWT mengangkat penyakit yang sedang menjadi wabak ini dengan segera. Pada masa yang sama, kita harapkan moga Allah SWT berikan kita kekuatan untuk terus proaktif, terus sibukkan diri dengan perkara yang berfaedah di rumah masing-masing, insya-Allah. Hari ini kita masih dalam perbincangan interaksi dengan Al-Quran. Tak silap saya, hari ini part yang keempat sudah, alhamdulillah. Dan pada hari ini juga saya nak kisahkan kepada semua satu cerita pada zaman Umar Al-Khattab, di mana beliau pernah melakukan satu usrah bersama dengan rakan-rakan para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka sedang tadabbur surah An-Nasr. Dan apabila diajukan soalan oleh Sayyidina Umar kepada para sahabat, apa pandangan kalian tentang surah An-Nasr? Lalu para sahabat sebahagian besarnya menjawab, surah ini diturunkan berkaitan dengan Fathul Mekah, kemenangan Islam. Lalu Sayyidina Umar seolah-olahnya tak puas hati dengan jawapan yang diberikan oleh para sahabat itu. Lalu dia menoleh ke arah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu bertanya kepada beliau, apakah pandangan Ibnu Abbas terhadap surah ini? Lalu Ibnu Abbas pun menceritakan pandangannya bahawa surah ini sebenarnya diturunkan berkaitan dengan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun berakhir. Inilah bagi Ibnu Abbas bagaimana dia melihat ataupun tadabbur surah An-Nasr. Di sini kita dapat belajar satu perkara lah tentang tadabbur Quran, di mana setiap seorang daripada para sahabat mereka melihat surah An-Nasr yang mempunyai ayat yang sama tapi pada sudut yang berbeza. Sayyidina Umar lalu menjawab kepada jawapan ataupun pandangan yang Ibnu Abbas bagi dengan kata, aku pun melihat surah ini seperti kamu. So kita dapat lihat apa yang kita boleh belajar lah sebenarnya daripada kisah ini. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tadabbur Quran, mereka dapat lihat sisi-sisi surah itu pada sisi yang berbeza. So inilah kehebatan Al-Quran, walaupun surah yang sama, mereka juga hidup pada satu zaman yang sama, tapi disebabkan exposure seperti Ibnu Abbas dengan Sayyidina Umar terhadap Nabi SAW dengan para sahabat lain mungkin berbeza-beza. Lalu apabila mereka menyelam dalam Al-Quran, melihat surah An-Nasr, mereka mendapat jiwa ataupun pandangan tadabbur yang berbeza-beza terhadap satu surah itu. Seperti itu juga yang kita kena rasakan dengan Al-Quran. Kalau dalam perbincangan yang lepas kita dapat faham bahawa Al-Quran ini dia bukan relevan pada satu masa, tapi relevan walaupun 7-8-1000 tahun yang akan datang sehinggalah hari kiamat. Al-Quran terus kekal relevan. Al-Quran terus memberikan kita impak dan panduan sepanjang hidup. Dan hari ini kita dapat lihat bagaimana setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeza dalam melihat satu surah misalnya. Dan kita dapat tengok daripada kisah sebentar tadi. So apa yang kita boleh simpulkan, apa call to action yang kita nak sama-sama lakukan? Kita nak tadabbur Al-Quran, pastikan kita tak rasa ego dengan pandangan kita sendiri. Open up ourselves to hear other opinions, other thoughts about a certain surah. Tiba-tiba bahasa Inggeris kan. Tapi nak katanya betul lah, kalau kita nak lihat satu surah dengan pandangan yang berbeza, lagi best kalau kita dapat bersama dengan orang-orang yang berada dalam bidang yang berbeza, exposure yang berbeza, ilmu yang berbeza, untuk mereka sendiri melihat apakah yang mereka nampak berkaitan dengan surah ini. So tuan-tuan dan puan, akhwati-fillah, kita harap agar Allah SWT terus golongkan kita bersama dengan ahli-ahli Quran yang terus memberikan kita petunjuk, memberikan kita sudut-sudut pandang yang berbeza terhadap Al-Quran. Moga Allah SWT terus memberikan kita panduan sepanjang zaman. Aku qul hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.